2, 3, okey. Ulasan? Queue sangat panjang. Kita tengah beratur untuk check in. Okey. Pendek je pun. Pagi kita dekat Senai International Airport. So hari ni kita akan bergerak ke Surabaya untuk bike daily East Java Tour. So hari ni kita akan sampai Surabaya, terus ke Kayong pergi Pasuruan, lepas tu naik ke Bromo. Dari Senin kita turun ke Sudirman, dan dari situ kita kayu terus ke Bali. Jadi balik ke Bali lah. Sekarang tengah tunggu Am dengan Faizal. Terus sampai baru kita check in. Okay, baik. Kita sambung balik. Bye-bye. Okay, kita dah nak naik flight. Sekarang bergegas ke kapal terbang. Thank you. Sekarang berada di Surabaya. Kita baru mendarat. Di Surabaya Airport. Ya. Sekejap lagi kita akan pasang basikal. Okey. Dan akan terus ke kedai warung. Solat dulu. Solat dulu di bandara. Di bandara. Okey. Jangan praktis ke Indonesia. Baik. Airport bandara. Airport bandara. Airport bandara. Airport. Okey. Kita dah sampai Surabaya. Kita ada pengulas baru nama dia Faizal. Kita sampai. Cukup ya? Cukup. Setakat ni semua okey. Banyak barang nak dipasang. Pastikan tak ada. Pastikan bawa skru 8, pasang 8 tak ada. Lupa. Dekat Porong, di dekat Baju Lumpur 2006. Ini Porong. Ada 16 kampung bawah ni yang dah tenggelam. So, sampai sekarang kerajaan ganti balik kampung-kampung atau rumah atau harta-harta diorang dekat dalam ni kan. So inilah luaskan, kesian kan.
So kita sambung perjalanan. Ada kawan, ada gapur. Okay, kita jom. 2 hari. Hai borong. Selamat malam. Pukul 7. Pukul 7 kita macam pukul 8 lah. Kita kat Tambak Rejo, Pasuruan. Lagi 7 kilo nak sampai homestay. Lewat sikit hari ni, jarang sampai malam. Tapi tu, lagi selamat. Lepas Alfamart jap, minum air. Pastikan dehydrate. Semua tengah rehat. Kita nak gerak pergi homestay. Alright. Nanti kita sama. Baik. Tambak Rejo. Bye-bye. Kita dah sampai Rauda Living Space. Dia punya signboard kecil, na'udzubillah. Macam mana nak nampak? Tapi dah sampai, alhamdulillah. Kita dekat Pasuruan. So dah boleh tempat tu. Macam ni je. Alright. So alhamdulillah. Rehat. Basuh baju kalau boleh. Lepas tu rehat lah. Banyak je kedai makan dengan Alfamart dekat area di sini. So tu aja kan. Kemungkinan esok kita lalu sebelah sana. Rehat. Bye. Projek tu baik-baik. Kita dari Pasuruan, masih kat Pasuruan. Kita homestay kat Pasuruan. Hari kedua Isjabatul. Kita nak pergi Penanjakan. Dah nak kena climbing hari ni ke arah Bromo. Nanti kita sama balik. Agak kekisauan, banyak gila babi motor. Apa maksudnya? Desa Mangguan. Desa Mangguan, Penanjakan. Banyak mountain biker sini. Nama pun mountain kan. Kita banyak yang naik. Okay, rehat kejap. Sebab jalan dah mulai curam. Waktu ni terfikir naik motor lagi bagus. Pergi Bromo. Kan? Kita sama balik. Bye. Yes. Terbaik. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu, siapa tahu. Selamat pagi. Elevation baru nak dekat 500. Kita nak 1000 lagi. Kita dekat Pekan Puspong. Kita kejap beli air. So sekarang ni nak cari makan. Nak cari makan kan? Kan lepak jap. Lepak jap kan. Kita cari makan dan lepak jap. Lepas tu kita sambung perjalanan. Alright. Sambung, bye. Tapi alam jadah curap. Mencari tandas. Agak hardcore juga tandas ni. Oh tu dia. Okay.
dekat Jalan Bromo Tosari. Actual tempat aku tak tahu. Sekarang nak cari tempat untuk Faizal berak. Dia dah cakap daripada tadi nak berak. Betul kan? Faizal nak berak tapi toilet tak ada. Nak berak bersepah takut ular kan. Tak tahu binatang buas atau binatang ni. Jalan kecil pas lalu kan. Sekarang kita dekat kawasan gunung dah. Dah ada pokok-pokok pine, pokok buluh besar-besar. Tengah tunggu Am sebab Am baru lepas terbangkan drone. Lagi 13 ke 12 km tak sampai destinasi. Perjalanan memang lambat sikit, climbing. Terus sajalah. Kita bye. Ada apa nak cakap? Cuba ulasan sikit. Keyboard. Kenapa keyboard tu? Dah jumpa toilet tapi tak rasa. Tak rasa nak keluar. Kita tunggu next toilet. Jalan agak susah dan mencabar. Okey, itu saja rumasan saya. Terima kasih. Depan ni dah ada landai dah. Okey, bagi ulasan sikit. Dalam tengah pada penat ni kan. Please, I cannot. Hardcore gila babi. Selamat pagi, tengah hari lah kan. Kalau 11, mungkin macam tengah hari juga. Kita dekat Puncak 7. Yes. Agak mengarut jugalah climbing ni kan. Tapi okey lah. Cantik. Selfie sikit Puncak 7. Takkan nak isap rokok lagi. Oh, ada kopi boleh isap rokok. Boleh isap rokok. Kita lagi 9 kilo nak sampai 103 tempat kita tidur malam ni. Tapi bukit dia agak melampau dan luar tabi'i. Tadi aku sempat tidur, sekarang dia orang pula tidur. Sekarang sedang tidur dengan bijak. Curam. Faizal kena gelang belakang. Sian Faizal, tak kelihatan. Kita lagi 4 kilo lebih sikit nak sampai 103 dengan tempat penginapan. Sudah pukul 4 lebih. Macam kayu 1 km, 1.3 km kita duduk rehat jap. Kita pastikan kaki dapat rehat. 10 kilo terakhir ni memang curam gila. Kena rehat betul-betul, takut injet kan. Perjalanan masih jauh. Sekarang dah tengah rehat sikit. Berbual dengan lokal. Dan kita tunggu Faizal juga. Kesian Faizal. Harap dia okey. Harap dia tak push sangat. Tunggu lama pun tak apa. Janji jangan injet. Nanti kita sambung balik. Bye.
pagi. Kita dekat Delvia Bromo. Hari ketiga. Kita ke arah Ngadisari, sebelah sana. 14 kilo je dari sini, tapi start dengan climbing mungkin 7 kilo sebelum kita turun ke lautan pasir. Hari ni santai-santai je, melawat Bromo, gunung berapi, dekat padang pasir tu. Lepas tu kita gerak ke hotel lah. Itu je. Sekarang tengah sunrise. Bye bye. Ada belakang nampak gunung. Hai, kita dekat pos Diklik. Dah sampai Bromo belakang. Sekejap. Berkabut sikit. Ni dah sampai lah. Lagi kita turun ke bawah. Menjunam lah. Sarapan dulu Bye. Mau ngopi tambah? Putih je. Balik kampung. Salah sepeda. Dah kata steady ya semua. Kita dah sampai lautan pasir. Lautan pasir ni belakang tu sudah nak mampus. Bahaya gila. Jalan licin sebab semalam hujan kan. Sekarang tengah tunggu EE dengan Pijak. Kita bawa kita gerak sama-sama. Bye. Ajab kan? Kita kalau nak takir 2010. Ya. Jalan style naik kuda. Ada My Little Pony sini. Oh, kau nak pergi pusing belakang. Sampai atas kita interview Pejal. Action. Bromo sangat menarik dan cantik. Marilah kita ramai-ramai datang ke sini memuliakan kuda-kuda ini, naik dengan kuda. Jadi sangat curam untuk turun ke Bromo ni lah. So marilah kita ramai-ramai ke sini. Kita dekat kawah gunung berapi dekat Bromo. Kat penghujung jalan. Pusing.
Sekejap lagi kita ke sana, Ngadisari. Malam ni nginap situ. Sementara menikmati alam. Kan? Terbaik. Tapi dah ada bau sulfurnya. Kita mau balik balai. Ini naik lori yang berapa ni? Onjan. Nak tajam. Hai. Kita dah sampai Ngadisari. Tu homestay, belakang tu pemandangan Gunung Bromo dan lautan pasir. Jadi dari sana Wonokitri, lewat situ ada gunung berapi kat sana. Harap tak meletup malam ni. Tapi sampai awal sebab ada naik-naik transport juga, nak mudahkan kerja. Jadi kita sampai awal dapat bawa benda lain, dapat basuh baju, dapat macam-macam lah. Lepak-lepak. Sebab esok 140 kilo turun ke Probolinggo, ke Sudirman. Mungkin tak dapat basuh baju, mengambil masa yang lama, mungkin sampai malam. Kita tak tahu, tengok macam mana. 40 kilo downhill, flat, lalu pantai. Macam tu lah. Kita sambung balik. Okay, bye. Sarapan dapat lah. Kita nak bergerak pergi Probolinggo, dekat Probolinggo. Ini pun dah kawasan Probolinggo dah. Homestay seterusnya hanya jauh sikit, 143, downhill 40, selebihnya 100. Hopefully dapat sampai awal. Kita dapat beli lobby untuk basuh baju-baju yang kotor. Semalam ada baju basuh sendiri, tapi adalah baju-baju yang kita nak kena basuh, lepas tu dry, keringkan kan. So sekarang dalam fasa bersiap. Memang mungkin dalam perjalanan akan terang, sunrise, sorry, untuk turun bawah daripada gunung, daripada Cemoro Lawang pun dipanggil Ngadisari juga. So tak tahu korang nampak aku tak. Sekejap lagi kita sambung balik. Bye. Terima kasih. Alright. Kita dekat Sukapura, lagi 128 km nak sampai homestay. Sekarang dah kawasan Probolinggo. Memang dari Cemoro Lawang tadi memang Probolinggo pun. Kita pergi ke Sudirman, kawasan berbukit, downhill saja tadi. Dan kita akan turun lagi sampai ke pantai. Okay?
Bukan lane. Rim, ni ada rim. Ada Kaabah sini. Kita dekat Gending. Belakang ni Jalan Pantura. Jalan Pantura. So, belakang aku ni, belakang Fahamad ni pantai. Jadi headwind sangat-sangat kuat. Tapi jalan flat lah. So, sekejap lagi kita sambung perjalanan menuju Sudirman. Alright, bye. Permisi. Selamat tengah hari. Selepas azan Zuhur, kita dekat Pantai Boheh, Laut Jawa. Belakang kita ni, kalau kita terus ke sana, jumpa Pulau Madura. Aku tak tahu program apa tu, nanti kita try tulis kat bawah ni. Daripada tadi cari pantai. Tadi ada satu pantai tapi nak kena bayar. Pantai nak kena bayar. Yang ni tak kena bayar. Okay. Pantai Paya Bakau. Belah pada pasir ni. Depan kita jumpa pantai lagi, kita tengok lagi. Bye bye. Pantai Peletok, Situ Bondo. Lagi 30 km nak sampai. Sekejap. Sekejap lagi. Sekejap lagi ada climbing. Kita balik. Kita dah 1000 km, Pak. Ada 1000 km. Ya. 1000 km. Tak. 1000 km penanjakan. 1000 km. Pagi kita dekat Situ Bondo, Jeru Muslim. Lepas subuh nak gerak awal, jadi tak kena tinggal ferry. Ada? Lepas ni drop. Letak kopi luar. Siap bagi gula. Sarapan dulu, nanti kita sampai.
National Park nak masuk, tapi dia macam masuk 20 kilo, keluar 20 kilo tempat yang sama. Tak boleh masuk daripada sini, dia kena ikut depan. Jadi kurang daripada 50 sampai ke Tapang punya ferry, ke Tapang punya ferry. Jadi kalau ada lori kat depan boleh bawa kita masuk dalam, lepas tu kita kayu keluar, kita pakai taktik itu, okey? Macam biasa. Alright. Makan Indomie dulu. Makan Indomie dulu. Tak pagi pergi. Terima kasih, Pak. Dengan kepala kerbau. Kita berada di Baluran, Taman Nasional Baluran. Kita tak dapat masuk sebab jauh sangat, 20 kilo. So kita terus ke Tapang. Tapi dari situ Bondo ke sini rolling dan sangat cantik. Kiri dan kanan. Buat ni Nas satu video kebun-kebun luar Jepang. Sekian, terima kasih. Lagi 4 kilo nak sampai ferry ke Tapang. Sekarang tengah beli tiket ferry. Kita bayar baik. Kita orang dah naik ferry dah. Sekarang dekat atas jeti. Situ kapalnya. Comel bukan? Kita nak naik ke Pulau Bali. Alright. Senang, urusannya senang. Ferinya banyak. Banyak jeti. Harap-harap tak tenggelam yang ni. Bye. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Pak. Lagi. Hai. Sampai tempat penginapan. Sebenarnya 14 km daripada Jeti Gilimanuk, sorry. Nak maghrib. Tempat ni macam terpencil, jadi kita je yang duduk sini. Pagi-pagi okey lah. Cuma makan kedai je tak ada. Sekejap lagi nak check.
apa yang kita boleh WhatsApp orang hantarkan. Dan kita sama boleh. Selamat pagi. Kita dah mula kayuh ke arah Lovina. Ini relax sikit sebab timing dia sama dengan Malaysia. Keluar kurang 6.30, cuma awal sikit lah. So sekarang santai-santai, ada pantai sana. Kita di utara Pulau Bali. Pasal sini jalan kurang kereta berbanding dengan jalan utama dekat selatan. Semua yang lori je lah. Okay, bye. Kita sama balik. Bye. Berontak. Saya nak cari bukit cakap. Saya nak cari bukit yang tinggi. Yang tinggi. 1,500 elevation. 1,500 elevation. So, lepas tu kita akan ke kolam. Lepas elevation, kita terjun ke kolam ya. Dan angin sangat kuat di tepi pantai. Agustus dan Juli angin sangat kuat. So, kita menuju dalam 60 kilo lagi. 50 kilo lagi. So, sekian, terima kasih. Bye. Halo. Kita dekat Seriri. Pada Wellington. Ada kopi, benda tidak. Kita lagi 15 km sampai Chalet. Nanti kita sama balik. Ya, panas aku tahu. Kita dekat pantai Labuan Aji. Bukan Haji ya, Labuan Aji. Tak ada hanya. Kita makan seafood. Paket puas RM25,000. Tak sampai air. Okey. Lagi kurang lebih 10 kilo nak sampai hotel. Makan dulu. Okay, kita sambung. Alright. Kita berada di 3D Warung. Kita akan makan ikan bakar dan makan ikan dolphin. Lagi 6 kilo ke 7 kilo nak sampai. Kita makan dulu. Sunrise. Tak apa, biar je tangan lalu-lalu. Selamat pagi. Kita dekat Lovina.
Bukan homestay ni, hotel. Inilah Lovinanya. Orang pergi Lovina. Orang pergi Lovina, duduk sini seawal pagi diorang keluar nak tengok dolphin. Tapi kena pergi jauh lah. So biasanya kalau tengok video semalam ada kapal, ada bot-bot tu kan. Bot macam tu. Ni diorang pergi pagi-pagi tengok dolphin. Kita petang semalam dah jadi dolphin. So tak payah tengok dolphin lah Sekarang tengah bersiap nak pergi Ubud. Tapi kena bergerak perlahan sebab basikal bejal shifting tak rosak sebab basikal dia jatuh. So hopefully dekat Ubud ada kedai basikal boleh repair. Sebab lepas Ubud kita nak kena pergi Seminyak. Lepas tu flight pergi Singapore nak pergi JB pun kena kayu juga. Jadi kita nak kena pastikan basikal dia elok depan ni. Okay. So depan ni ada climbing 10 tak sampai 8 km, climbing 1400 meter. So kemungkinan nanjak curam. Kita cuba ramai-ramai. Sama-sama. Pergi sama-sama, balik sama-sama. Alright. Bye. Mengelunsur. Mari. Selamat pagi. Kita di Monumen Perjuangan Tri Yuda Sakti. Ada orang kat atas tu. Yang atas. Kita di gerai Pak Jeru, Desa Gigit. Belakang sana ada waterfall. Aku pernah pergi dengan Arwin. Tapi tak larat nak pergi, nak kena hiking lagi kan. Sebab ni naik lagi. Baik, ni sama baik. Mula dari situ, tu lebih tu. Dekat shortcut titik 8. Shortcut titik 8. Shortcut titik 8. Lagi 20 kilo sampai titik. Boleh besar. Seronok tak climbing? Sangat seronok dan mencabar. View-nya sangat bagus. Saya dah bilang. Saya dah bilang 2 kali. Pejal titik 8 tu. Pejal titik 8. Ya. Saya suka bukit. Bukit dan saya tiada berpisah. Esok bukit, ni bukit, lama-lamanya bukit. Saya suka bukit. Nanti nak letak nama saya Muhammad Bukit. Dekat jembatan mana pun tak tahu.
Lagi ni sulit lah ke bawah tu kan. Masih climbing. Dah tengah hari. Lapar. So ambil gambar. Jabatan ni pun pusing ke atas climbing. Go up! Go up! Go Peja, go! Sikit lagi. Hai. Sampai lebih setengah hari. Taklah, tak sampai setengah hari. Memanjat. Tapi kena panjat lagi. Kita dekat monumen. Monumen Ina Anglura Panji Sakti. Monumen Ida Anglura Panji Sakti. Macam kat atas gunung kan. Tu semua jalan-jalan yang kita lalui tadi. Memanjat. Seronok memanjat. Sebab kita panjat sebab Pejal Bromo ajak. Tuhan aja yang tahu. Okey. Jadi macam mana? Achievement ni? Gila ke? Dah 2 gunung saya tawan dah di Indonesia. Gunung di Malaysia bila lagi? Malaysia tak ada gunung tinggi. 4 siku lipat. Siapa cepat dia dapat. Tanah. Ucapan kemenangan? Setelah 5 jam mendaki, inilah view-nya. Tapi ada pokok. Nak lagi. Ya. Bedugul. Kita dah sampai Bedugul. Bedugul rasanya dekat Ulun Danu Beratan. Dekat 10 jam juga. Menara bukit sampai monumen tadi kan. Tu kena climbing lagi. Suram-suram dengan bas dengan lori semua. So lepas ni turun bukit 40 lebih kilo ke Ubud. Dan selesai lah untuk hari ni. Second last day untuk Isjabat Padili. Jadi sampai baik. Dah okey laju. Sampai. Hello. Hai. Kita dah sampai Ubud. Tadi 7 sebelum 7 suku. Sebab esok tak ada buat apa pun. Gerak pun pukul 11 untuk check out ke
Jalan-jalan malam ni lah. Malam esok kita dekat Seminyak kan, kat Kuta. So jalan-jalan Ubud lah, cari makan apa yang ada. Alright, kita sambung balik. Bye. Selamat pagi. Kita dekat Ubud. Hanya relax sikit sebab Ubud pergi Kuta kat 20 kilo. So dia gerak pukul 11. Jalan sekejap. Hai. Kau boleh masak. Aku kalau tour travel atau tour dengan band pun, kalau ada peluang pergi pasar sesuatu tempat tu, aku cuba pergi. Atau dalam perjalanan pun, dia jadi benda yang menarik. Sebab cara aku judge culture dekat situ, atau bukan judge lah, orang-orang kat situ lah. So diet dia macam mana, adat dan budaya dia macam mana, makanan dia macam mana, macam lah kan. Dan kita kebanyakan kalau pagi-pagi nampak sebenarnya pasar ni dah buka 3 pagi dah. Lagi awal pergi lagi elok lah. Tapi dah kat pukul 8. Aku sampai 7.30 tadi. So banyak, menarik lah, menarik. Ubud ni pada aku tempat budaya, culture Bali. Center kat sini, dekat tengah-tengah, kat tengah juga, dekat lagi 20 kilo nak ke Kuta. Tapi sentral budaya ni kat sini lah. Macam tu. Aku pernah pergi sini awal 2000 kot. Belum. Belum awal 2000 lagi. Okay, 1997. Tapi banyak beza lah. Pasar pun dah bertukar. Jalan makin busy. Jalan makin trafik makin tinggi. Tapi baguslah untuk orang sini. Banyak turis, banyak masalah. Yalah Tuhan. Sekian untuk tangan aku dah lumut. Bye. Lagi. Selamat pagi. Hari last day kayu. Tak jauh, kurang daripada 22 km, 25 km. Kita jalan jauh sikit. Elak naik bukit dengan trafik banyak sangat. Lepas tu sampai Kuta, Seminyak. Semua dah ready. Harap selamat semuanya. Nanti kita sambung balik. Bye. Turn left. Kita ke La Fortuna Cottage. Belum sampai, ya Allah. Kita di Ubud, makanan Padang. Baru selesai masakan Padang. Pitopang Jaya. Sedap. Boleh pergi ke sini. Ada 3 cawangan. Satu di Bali, satu di Bali. 2 di Bali.
Cantik sungguh pemandangan. Nice view. Apa yang nice? Color orange. Golden hour orang cakap. Ada orang surfing. Ada anjing. Dan banyak anjing. Nice view. Kita kat mana, Rizal? Kita di Canggu Seminyak, Bali. Tak, Canggu Sunset Point. Oh, Canggu Sunset Point. Kita nak tengok sunset tapi dah terlepas. So kita tengok view yang lain lah. Pagi kita dekat Seminyak, Bali. Hari ni rest day. Sebenarnya kayu East Java tu dah habis lah, tapi sebabkan rasa belum komplit, esok sampai Singapura nak kena kayu balik rumah. Okay, so lebih kurang macam belum habis jugalah. Tapi hari ni rest day, kita jalan-jalan Bali. Tak dekat bandar, tapi pergi Gunung Merapi. Kita pergi Batur lah ni, gunung. Jaket aku hilang semalam. Tali kunci. So, sekejap lagi tengok lah. Ada ulasan daripada Encik Titik 8. Hari ni kita ke Kintamani menaiki motor sewa selama sejauh 50 lebih kilometer. Kita akan ke Kintamani untuk melihat view gunung yang cantik. Good. Sekian, terima kasih. Kita berada di Batur Viewpoint. Kita melihat volcano punya lubang, luahan daripada volcano yang hitam-hitam tu, dan tasik batu di sebelah sana. Dan tak tahu gunung apa. Sana Gunung Agung. Kita melihat kampung-kampung di bawah sana. Sangat cantik. Kecil seperti semut, seperti ingin dipijak. Sekian, terima kasih. Kita berhenti. Nanti Bali kan. Kau tengok. Kita bersama Pejal 8 titik. Dia akan bagi Titik 8. sorry, minta maaf Encik Pejal. Pejal titik 8. Pejal akan buat satu ulasan yang penuh report berkenaan dengan ni. Kita berada di Black Lava di apa? Batur. Ya. Sekarang kita di Black Lava 1905 punya lava yang meletus. So, ya.
tu yang tak akur ni tu. Hai, selamat tengah hari, selamat petang. Kita dekat Tegenungan Waterfall. Asal nak mandi tapi air dia deras je, biar macam bahaya je. Jadi sama balik baik. Kita berada di Tegenungan Waterfall. Lihatlah di sana, jangan lihat di situ. Di situ ada apa? Di situ ada bukit, banyak bukit. Sini ada air yang banyak. Lihatlah di sana. Malam hari ni Kita ada berita sedih. Hari ni malam ini ialah malam terakhir untuk ijabah Baik Daily. So sekarang kita berada di Pantai Seminyak. So, kita parti ke? Hari ni parti? Hari ni kita parti, minum dan makan Indomie Jumbo. Jumbo apa? Tak. Betul. Tengah packing. Easy packing. Okay. Sebab kotak dia macam kecil, aku invertkan fork tu ke dalam. Alright. Jadi muat. Kena fokus. Kita akan pulang ke tanah air bersama basikal dan akan melalui Singapura dulu sejauh 30 km dan ke Tambak, Johor dan pulang ke rumah masing-masing. Inilah Isjawa punya trip yang bagus. Gasannya apa? Rumusannya ialah kita melalui 2 gunung, dua-duanya sangat mencabar dan saya berjaya. Semua berjaya. Tahniah kepada semua. Sekian, terima kasih. Next trip idaman ke mana? Ke India. India. Oh. India, Pakistan. Kenapa? Sebab antara border dengan India dan Pakistan ada view yang cantik. Tapi ingat ada apa? Macam mana? Tapi tak ada pasal. Ada cangkuk. Tak tutup. Selamat datang ke Bali. Selamat pulang dari Bali. Mari kita balik. Kita sampai Singapura. Geng-geng KPRT membantu akan mengambil dekat airport Terminal 4 dan kita terus ke Immigration Woodland. Apa yang kayu? Alright, disambung baik-baik. Kita berada di Changi Airport. Kita mau pulang berbasikal ke Johor Bahru. So lepas itu kita Sekarang ni tengah buat apa? sekarang kita tunggu basikal. Kotak belum sampai lagi. Tak tahu lah bila. So kita tunggu. Selamat bos. Terima kasih banyak. Saya alhamdulillah. Best you are. Black. Apa nak jumpa kau? Aduh, apa sihat lah. Apa khabar? Jom.
Jom kita pergi makan. Jalan yang Johor Bahru. Baiklah, East Coast. East Java Tour. Kita dah sampai Johor Bahru. Bye, terima kasih.